logo airline paling buruk yang saya nampak kat dunia ni. I think we have the good version of batik kot. Font tu sendiri memang first thing yang dia kena ubah lah. Lepas tu dia letak pula logo bendera Malaysia. Logo batik ni yang tak sesuai untuk dijadikan airline lah. Saya takkan pilih batik. Kenapa? Sebab Malaysia Airlines dah batik, Singapore Airlines pun batik. Kita kena jadi different sikit. Dan tricky pun batik ni sebab ada pattern yang tidak sesuai untuk di-apply pada semua tempat lah. Dia punya poster dia okay, sebenarnya not bad compare dengan Firefly tadi. Bagi saya dia okay. Logo dia semua ada elemen batik kat situ. Cuma logo lah, the Batik Air punya konsep branding tu tak kena, tak cantik bagi pendapat kami lah. Tapi dia punya implementation tu pandai. Maksudnya designer yang menguruskan dia punya social media ataupun marketing tu tahulah. Dia punya original branding itu macam tak okay, tapi bila implementation ni saya rasa dia menyelamatkan batik tu lah. Tengok kat poster tadi pun memang Batik Air tu macam tak jelas tu. Pen batik tu B dia pun tak jelas sebab font script ni dah susah nak baca. Saya terpaksa bagi bawah daripada Firefly lah. Bawah daripada, so it's 4. Indigo. Ada benda yang saya tenung lama lah. Dia macam ada dia smart sebenarnya. Contoh macam dotted tu, dia elemen yang actually nice. Cuma dia punya font tu lah, Indigo tu saya rasa macam dia tak balance sebab G tu dia buat besar, betul lah. Yelah, the reason Indigo tu, go tu for go lah. Yelah, betul. So, saya suka dia punya letter D dia tu sebab letter D dia tu sangat, benda tu help dari sudut membantu apa logo tu become memorable lah. Yang G tu betul lah, dia macam flow logo tu jadi macam betul offsetting. Okay, secondary design yang dotted tu dia punya structure dan juga kata nak bagi into detail dia tak kena sebab the ratio of benda tu dotted. Lepas tu kecil, lebih kecil daripada go. Sepatutnya dia rapat sikit dan besar. Dia jadi macam seolah dua yang berbeza. Dan tengok dia tak banyak pakai pun dekat kaunter bang tu tak ada. Kan? And then tiba-tiba dekat dia punya belakang ada different type of mendesign pula. So mana datang font ni dia tak sesuai untuk teks. Dia sesuai untuk logo je lah. Dia kalau nak pun macam mungkin label-label sikit-sikit 2-3 words okay. Bila pergi sampai banyak ni dia macam dia weird sikit. Tapi tengok dia punya design dia macam spacing macam betul. Dia punya dia tak mencapai level A Syah. 5 lah. Dia tak seteruk batik lah. Betul.